mana ni, Wak? Kawan saya ni daripada malam tadi lagi meracau macam ni. Saya pun tak tahu dah nak kena. Biar Wak uruskan. Keluar kau sini. One by one dengan aku. Kenapa? Tu, kenapa? Mati semua. Mana kau nak lari budak besar? Hei, kenapa kau nak ganggu anak Adam ni, ha? Aku dihantar ke sini untuk mengucapkan seluruh keturunan Syakila. Syakila? Syakila? Habis tu kenapa kau datang dekat Azman ni? Syakila? Syakila kepala otak kau. Tengok ni, ini lelaki, Syakila tu kan perempuan. Kalau ini Syakila, aku pun tak selera. Oh, bukan dia? Aduh, kau ni. Siapa yang hantar kau ni? Siapa hantar dia? Bak sini nombor telefon bomoh kau. Aku nak telefon dia. Aku menghalau dia datang, dia masuk. Dilan masuk. Hello. Ni nak tanya ni, awak ada hantar jin intern untuk Azman ke? Azman itu klien punya saya. Oh, iya ke? Habis tu kenapa awak punya jin ni datang dekat Azman ni? Itu Azman datang kepada saya, berhajat. Hantar santau kepada ex dia, Fumakila, Syakila. Nak hantar dekat ex dia, Syakila. Tapi kenapa dia datang dekat dia, dekat Azman? You understand or not? Pak Dukun, masa tu Tok, macam mana ni, Tok? tak apa, jangan khawatir. Kamu bagi tahu je alamat rumah ex kamu tu. Cepat. Tok nak tulis ni. Nombor 9, Jalan Taman Sungai Raya. Nombor 9, Jalan Sungai Raya. Taman Sungai Raya. Ini destinasimu. Pasal kau dah reject aku dulu. Sampai hati kau gila. Nanti kau rasakan lah. Apa alamat rumah ni? Alamat rumah ni nombor 9 Jalan Sungai Raya. Alamat rumah ex dia tu nombor 9 Jalan Sungai Raya. Macam ni, Wak. Kawan saya ni memang daripada kecil dia dah PLR. Itu yang susah bila nak sebut. Faham. Tok Bomo, saya rasa ni ada silap faham lah. Minta maaf lah ganggu sikit ni. Ya, nanti saya telefon lagi lah untuk urusan lain pula kita. Ya. Bye-bye, adios, love you. Okay, bye. Salah faham rupanya, ya. Engkau ni dah tahu pelat R. Engkau tulislah alamat ex kau tu dekat atas kertas. Pergi cakap Sungai Raya. Apa hal dah lah alamat lebih kurang? Apa hal? Engkau ni pun satu. Memalukan bangsa jin. Kau tak boleh beza ke lelaki dengan perempuan? Dasar jin intern betul. Kau intern berapa bulan? Ya, kenapa? Akak ni Kak Syakila Saya. Kenapa? Oh, jadi ni betul ke alamat nombor 9 Taman Jalan Sungai Raya? Betul? Raya. Awak tak nampak ke signboard jalan kat sana tu? Signboard? Kalau macam tu betul lah rumah ni. So, akak malam ni saya lapor diri Akak get ready Okay? Sia punya Azman sebab kau lah Elan aku akan potong. Bodoh betul.